Podcast ini diterjemahkan khas oleh The Fumes, minyak wangi perfume yang ada berkenaan dengan tempat-tempat di Singapura. Lungsuri take.app/thefumes ataupun link di TikTok dan IG Hypebanger. Hidup anda takkan busuk. Bia Betol. Bia Betol. Bia Betol. Bia Betol. Bia Betol. Bia betul. Bia betul. Bia Betol. Selamat datang ke podcast Bia Betul. Saya hai Bengnya. Saya hai Dad. Oh, saya Dad. Saya Dad. Kita webad Sambil mendengar Startingnya key dah dari sampai ke aku habis. ada bingit betul seram ni. Interview podcast untuk semua. For them, for me and you. Jangan lupa dengar Isnin hingga Jumat. Kalau korang lupa nanti kita membat. Kami biar betul, kami tak betul. Kami betulkan benda yang tidak betul. Kami biar betul, kami pun biol. Banyak karut, karat sampai tersasul. Hey, hey, hey. dari sana ada di Nevadia langgukan. Sama lah. Dari dia langgukan. Lah dari Nevadia langgukan. Lah di Nevadia langgukan. Aja di Nevadia langgukan. Aja di Nevadia langgukan. Later ho savere dari sana aja di Nevadia langgukan. Dari sana aja di Nevadia langgukan. Terbicik Dah stop, dah style lah. Darshan Ajandin Badia Langguka. Dah. Aku terpicit. Ya, kenapa aku buka lagu ni? Kenapa? Sebab tadi aku dah ternampak depan aku minum teh. Kalau korang ada, korang dah cubit aku. Kena putih. Oh, kena putih. Kena pula dengan air dia minum. Teh. Teh. Teh dia kuning lah. Ui, Diorang suka minum teh kunyit. teh kunyit tu. Bagus tau. Oh, it's good. Minum kunyit bagus. It's good. Korang tak tahu sebenarnya India punya makanan ni banyak health benefit. Ya. Ui, Kunyit, masalah. daun-daun diorang pun bagus tau. Ya. Apa tu daun Pudina. Kari. Pudina Daun kari bagus tu. Kari bagus memang, but there's one daun is good for daun sup. male pay hormone semua bagus juga. Ui. Ya. Download testosteron ni semua. Aku buka ni. Kasih Dan ni. Mana? Tak boleh. Oh tak boleh. Dan joget. Mana ni? Sambil kita nyanyi. Dah tak timbau. Joget. Cepat joget. Kadang-kadang bahas sampai naik geram. Nanti orang cakap harassment. Tapi aku suka sah. Aku suka gila Bhangra. Ya. Bhangra yang buat aku kurus bila aku gemuk dulu lah. Bhangra dengan bola. Biar betul apa? Bhangra yang bola. So aku pergi pun Bhangra lah. Bila nak ada scotch tape tak? Kau cakap third episode the energy down. Bayar. Belum. Sekarang baru berapa minit ni? Baru 4 minit. Ujung. Nanti muka dia Ujung dah pancit lah. Bila lah balik. Tapi memang aku suka gila. Aku suka gila Bhangra lah. Bhangra punya dance pun aku suka. There was a point of time when aku dengan Helmi dengan abang aku Ui, joget Bhangra
kita choreograph our own steps Oi. for weddings, for clubs. Kau buat yang spinning tu. Yes. Jadi Helmi tukang angkat aku lah. Oi. Yes, jadi kita pernah kat East Coast pun kita buat gitu. Switch. Itu kat Pasir Ris. Masih Kan Pasir Ris Kau capaikan tisu kan. Capaikan sorry. tu cerita lah. Kau boleh nangis tau. Selita. Mana Pasir Ris cerita apa sah? sorry. Kau ni betul ke bukan ni? Itu cerita aku. Sorry actually. Bukan cerita lah. Bukan cerita. Bukan Aku cerita. dah sign DA lah. Tak boleh. Dan, thank you Dan. Thank you. Okay, kau continue, aku nak lap sikit. Yeah. So the guy was just ada ni lah, kena cubit je. No one famous lah. Itulah siapa yang kau jumpa? Ini cerita apa ni? Yang kau tadi cakap kalau kau nampak that guy, kita cubit kau. Kau tak belum habis kau cerita tau. Dia tengah meet the people. Aku pun ingat dia tu. Tak. Bukan dia. Nanti je. Nanti je. Apa? Apa? Takkan kau tak edit. Dia orang luar lah, orang biasa je lah. Orang biasa. Nanti je. Nanti Yalah. Kau cakap tadi apa, daun-daun India bagus. Download Tairu bagus. Tairu. Kena makan. Actually yang kalau kau makan makanan India tu kan selalu ada banyak-banyak benda on the sides kan. Kau should eat in totality. Sekarang kadang-kadang ni balance. Aku saw a few videos dekat social media. I don't know whether it's just macam prank ke apa. Showing macam macam setting dia macam dekat India lah. Orang this Indian kan nak makan. Habis tu dia tengah ada nasi. Habis tu dia pelan-pelan buat macam lubang kat tengah nasi dia. Habis tunggu untuk orang tuang kuah. So dia dah suruh orang tu tuang kuah dekat tengah-tengah, tapi orang tu macam tuang sembarang je dekat tepi-tepi. Tu dia macam bingit tau. But it's a prank lah. Ni kau punya FYP Makanan Macam-macam. Daun aku punya FYP very diverse lah. Diverse. daun fenugreek. Fenugreek. Fenugreek is good. Yes. Fenugreek ada lah. Kat India banyak. Apa? Fenugreek. Ketumbar. Bukan Ketumbar dekat ni. Orang Paleh. Daun maple. Maple pun sedap. Daun daun banyak spice lah. Halba. Halwa tania pun sedap. Yelah halwa. Tapi seriously India punya makanan banyak khasiat, banyak dia punya health benefit. And then Arabic pun banyak juga bagus-bagus. Like Arabic more to sunnah lah. Dia punya badam and so on, pistachio, the seeds honey, the black seeds and so on. Pistachio Pistachio. So it's like interesting lah. Makanan dunia ni. Makan Melayu Kau berpasal makanan sunnah kan. Aku nampak threads lah. Where this person, this lady lah, dia tengah complain about how, I think we discussed this before, about how her child, dia complain about dia punya in-laws. In-laws dia suka cium anak dia. So dia tak suka because dia takut anak dia gets infected lah with anything lah. So to the point where after a few times, then dia macam suruh laki dia sound. Bukan laki dia punya parents apa. So laki dia dah sound. So sekarang in-law tu semua merajuk. Dah tak nak jumpa budak tu. Tak nak jumpa dorang pun. So bila kau talk about apa tu sunnah, so got one person say that another comment lah on that thread, the sharing that dia pernah apa, tanya ustaz apa tu macam sunat apa, khatam cukur rambut. Cukur rambut. Cukur jambul lah. Okay. Cukur rambut. Jambut. So that person is saying that when the ustaz say okay, you can cut the hair and then feed the baby with kurma. So that guy said he immediately sound kena ke semua orang feed kurma. Dan ustaz lah, okay, tak apa lah, tak payah. So they just cut the hair because he's not comfortable with people putting the fingers inside the baby's Ni kat mouth. mana? Yalah. Thread. Tak, as in this kejadian kat mana? I think Singapore lah. Dia Singapore Okay. Malaysia. Aku punya thread ni FYP Singapore Malaysia je. Jadi ustaz pun merajuk. Ustaz pun give up Ustaz takkan tenangkannya. Tak payah. Ustaz dah cakap. Tak Save aku punya kurma. Tak apalah. Tak apa, simpan. Because the father macam insisted not to do it. So he said okay lah, tak apalah. So then the following comment responded, one person saying,
bukan ke ni sunnah to feed the baby with kurma. So people, I think another person said that yes, it is sunnah to feed, but not everyone needs to do it lah. Yalah. I mean, dia bukan satu kewajipan lah. Yeah, so just the parent can do it lah. So I mean, yeah, interesting lah. Too early lah. Too early Tapi for- sampai Not so in-law soon. Tak ada. The thing is aku tak tahu. The thing is, kurma kalau kau ambil, kadang-kadang takut kalau teramik yang keras ataupun kulit, takut tercekik ataupun melekat kat langit-langit. Tapi kulit tu boleh melekat kat langit-langit. So kau kena betul-betul Dia isi ambil lah. yang lembut. Mungkin kau tinyi-tinyikan ni semua. I don't know about yang hygiene. Of course kalau nak suap tangan nak kena sanitize ataupun bersih lah kan. And then kau nak suap madu pun sama juga. Bukan pakai sudu, pakai jari juga. Yeah. So in a way, maybe dia tak selesa lah dengan jari lah. I don't know. Maybe kena standby glove lah yang kali. Ui, tak boleh lah. Semua leceh tau. Straw. kalau ada glove dah tak sunat. Kau suka? Time tu tak ada glove. Oh, time tu tak ada glove Jangan gurau je. Yalah. Baik. Tapi from grandparents kissing their own cucu to that is beza je, jauh je. I mean, they are just sharing things that orang not comfortable with when it comes to boleh infect the baby lah. I see. Understand lah. Yeah, but Understandable aku okay, I mean kita digress sikit lah. Digress. Agres lah. Apa korang rasa? Do you think it's valid yang dia complain about mak mertua dia dengan bapak mertua dia suka cium-cium anak dia? Okay, aku agak kalau kau nak komplain kat Dress, baik kau hantar kat BBC. Oh ya, betul. Mungkin bagi aku dia nak run. Kadang-kadang ni manusia, as in some people doesn't have the convenience ataupun diorang tak selesa nak berbual pakai mulut. Diorang lebih selesa luahkan pakai keyboard. So in a way dia nak type, especially I think nowadays is threads lah. Aku pun tak ada threads, but I just know that threads is banyak benda-benda gini. So maybe dia nak luahkan lah. So tapi kalau let's say dia pok nama, tak style lah. Kalau dia luahkan setakat dia punya luahan, it's his account apa. Yeah. By all means lah. I think dia punya account macam a fake account, new account lah. Tak ada profile Fake picture. account? Berbual bahasa India? Komen bahasa India? Aku rasa Itu salah. Itu tak ada ball play. it's a valid point lah, because kadang-kadang macam if and your elders cium your kids, there are times where nanti kadang-kadang ada macam gatal-gatal on the pipi. Yeah. So you as a parent, you will worry lah. But kalau but then again is the grandparents like want to show love to the kids lah. So pada aku macam try to compromise in a way, macam nak cium-cium, but after that maybe you can bring the kid to wash the face or something like that. So daripada bilang dorang jangan cium lagi nanti. Tak, so she did explain that it is a few times, and then after a while dia macam dengan laki dia macam take turns to makan. So one of them is always with the kid because the parents will be macam sembunyi kiss the baby. Tapi ni only applies to the husbandnya parents. husbandnya parent, dia punya parent okay. Tak kiss. Oh, dia parents okay not kissing the grandchild. Oh, So Ini dah merepek lah. Unless okay, maksud kau? dia kirakan cuma in-law dia je tak boleh cium. Bukan, Habis? parents dia tak cium. Oh, parents tak cium. Okay, so parents dia dengan dia same page lah. Yeah, same page. Pasal dia pun as a kid pun tak dicium dengan grandparents, aku aku rasa agak lah. ni satu sickness tau. Memang naturally kita akan kiss babies what. Ya. Kau nampak kalau depan kau ada baby, hot babe. Ui. Tu baby lain. Baby. Kalau baby baby Macam gitu naturally ya, kena kiss. dah. Harassment. 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 NBA nanti kena sign. Michael Jordan. Okay, so kalau I mean naturally baby kita nak kiss. Why? Because one of the reason is kita nak bau syurga. Itu aja yang kita boleh bau syurga. And bau baby is naturally nice without powder, without perfume. Memang dah nice. Dah tua-tua ni baru nak kena pakai perfume, baru nice tu. Kalau tidak hidup anda akan busuk. So macam gitu. Jadi asal dia nak kena restrict baby dia, unless ada like penyakit ke apa, memanglah nak kena ada, let's say baby tu ada sensitive skin, dia nak kena kasih warning lah. Tapi like
this aku tak agak macam ada benda yang ni is just he himself yang tak against this kissing of the baby. Mungkin dia ada takut ataupun was-was. Was-was ni satu setan, perbuatan setan. And then like kalau kau tak kiss baby, kau nak orang buat apa kat baby kau? Gitu-gitu je. Dalam peluk-peluk okey, tapi kiss jangan. Ya, ni okay, so lah. comments 70% macam agree with them. Okay, maybe 80% agree with the parent. Aku am that 20% lah. Aku tak agree. Okay, I have a baby that was premature. So when she came out, is very sensitive lah, right? So aku pula I don't mind. Yes, I am careful to let people macam kiss ke apa ke. But ni mak bapak bini aku or mak bapak aku, which I will say okay, because at the end of the day they are my parents. And if they kiss is with love, is for, I mean it's a parents mere blessing lah in a way kan. So pada aku macam ni aku give say. Unless outsider then aku cakap okay, sorry my baby is still just came out, maybe when she a bit older then okay. Dia kahwin pun dengan orang yang orang tua tu dah kiss bila lagi kecil. Dah besar kau kahwin apa okey apa? Okey aja. Kan? Kau faham tak? Nonsense lah. Aku disagree dengan dia. Ini nonsense lah. Kalau dia punya kalau dia punya reason ada some medical. Macam let's say betul, let's say this weekend dia bawa pergi rumah dia punya in-laws, habis in-law dia kiss sekali balik terus ada breakout ke apa, and betul-betul ada evidence of that type, then maybe ada some grounds there lah. But if you just baseless and macam dia paranoid je, then pada aku apa sih, is the grandparents apa, bukan orang luar pun. Yeah, but if it's outsider then aku can understand and can agree lah. If the parents tak nak, then korang nak kena respect the parents punya wishes lah. Aku agree with the worry lah. The worry is okay, but you shouldn't restrict your parents from kissing your child lah. But you should be more prepared in terms of maybe wet wipes ke apa, atau sanitizer lepas cium maybe can just wipe lah. But if you tell your parents or parents-in-law can don't kiss my tapi child, jangan weird. Tapi jangan dramatik sangat lah. Dah cium je terus sunyi lah. Tak ada, kadang-kadang kalau kau terlalu banyak kali lap dekat baby punya skin sanitizer pun tak bagus. Jadi aku ada lagi satu solusi lah. Kalau mak bapak mertua dia nak kiss anak dia kan, suruh dia spray dulu dekat mulut diorang sanitizer. Okay, now kiss. Yalah, orang apa adab boleh apa? Tapi ada pula maybe ini another perspective, another angle. Ada pula cakap all this macam physical contact pun will help the baby punya immune juga. Kalau kau jauhkan baby kau daripada all these harmful things, they won't develop that protection apa. Yes. So this from another angle lah. So it's also the bond. The bond also, of course. You won't see it, but when as a child you know your grandparents macam love you, like kiss you, then maybe when growing up you feel safer or better lah in terms of their character lah. Memang humans are made to touch. So with that touch dia bukan ini lah. With that touch dia akan learn, develop ni semua. Without touching, I don't think it will grow up to be a proper human lah. Kau faham tak? Yeah. It's a development lah. I think I shared before kan, yang part of punya baby punya growth or what do you call that? Development is physical touch. So we have to actually peluk dia skin to skin. So that's the treatment and to aid her development lah. So and it works. Alhamdulillah sekarang. Yeah, Alhamdulillah. And I saw it like her stats or vital stats improve after she had that skin to skin punya contact with my wife. Tapi disclaimer ini for normal babies lah. Kalau yang ada medical conditions, of course lah, yang ada macam low apa nama dia, yang macam tak boleh expose to these germs ni semua. You have to be extra careful lah. I think okay, so I get that. Like okay, dia ada quote juga yang anak dia jatuh sakit. I think because one of the in-laws macam was sick also ke apa ke, so that's why anak dia jatuh sakit. But I think sometimes kau, like what you say, was-was pun satu penyakit. You worry too much also. Yes. Where okay, maybe your kid have a condition, but kau kena tawakal juga lah. At the end of the day, it's your parents That's where aku draw the line lah. I mean, it's your parents. Orang tua kalau merajuk susah. It's not just that lah. To me, I see it as a blessing lah. Yes. Tapi
on the other side juga kepada orang-orang tua, siapa-siapa lah kan. Kalau sakit tu jauh daripada baby lah, ataupun budak-budak lah. I mean kadang-kadang kalau kanak-kanak ni dah sakit, memang kita kesian. Kita kesiankan. Kita pun don't want it to be like macam, I mean if you are sick, kau macam act like it's normal. It's just irresponsible lah. Tak style lah. You have to be responsible in that part lah. Betul. So he should, I mean the husband should have sound the parent then. Yeah. I say, okay, you see anak dah sakit, you know, I know you were coughing that day, so just be careful lah, you know. I mean I don't want to stop you from kissing, but at the very least know your own self lah. Know your own be responsible lah. Kalau nak tegur pun ada cara lah. Kena baik-baik lah. Tak boleh just cakap tak boleh cium. Yelah. So tu dah tak style lah. Ya kan. Kita tengokkan yang terbaik lah to this chat user ni. Ya. Kita boleh berbual pasal ni. Dia digress lah. Pasal koma gitu-gitu. Cakap pasal budak-budak. Okay, aku pun ada satu topik lah. Okay. Aku recently saw this video whereby kat Amerika lah. This guy brought her two daughters. Brought his two daughters to the female toilet. Tu nak buang air kecil lah. So as a guy, instead of him bringing the two kids to the male toilet, dia bawa them to the female toilet. And apa ni, ada orang complain, ada orang macam marah dia lah. But the person that marah dia is a male. Dekat luar toilet macam marah-marah. Why you go inside a female toilet? But the guy macam very calm, like telling him that because they are female, they are supposed to go to the female toilet lah. And there was a female also in that toilet, macam tak cakap apa. But the guy yang macam berlebihan, sibuk lah. Panggil polis semua. So aku was thinking like, kalau kita sekarang kat Singapore ni, like when we like for both of you have daughters kan, like what would you do if let's say tak ada orang yang can bring your daughter to the toilet? Where will you bring kalau tak ada handicap juga where will you bring your daughter to I mean to female or male? Guys toilet. What age is the girl? I mean the daughter. I think macam preteen, macam 5, 6, 7 years old like that. 6, 7. Wah, susah juga gini. Pasal guys toilet pula ada urinal. Dah nampak bulu-bulu bersepah semua. Tapi kalau kita masuk female toilet pun salah juga kan. Because but in the end that guy in US wasn't charged or anything lah. I saw the video. Because a lot of people say macam it's correct lah, because the girl are growing up, they're not supposed to see macam guys macam peeing or something like that lah. Other guys peeing this. He was right to bring the kids to the female toilet. Even the police. Tapi kalau Singapore pada aku macam lain sikit. Because female toilet ni semua tutup. Dalam cubicle semua tutup. Yang male toilet ni, buat siapa yang tak tahu, ada urinal. Dan kalau ada pintu pun diorang tak tutup. Diorang boleh je diri kat pintu tu juga kencing. Jauh. So And usually toilet perempuan queue panjang. Kalau pergi mall ke apa kan, kalau macam Mawan nak pergi toilet, tunggu lama tak? Because the queue is long. But yalah, so apa soalan dia? Jawab soalan Daniel. Apa pendapat korang? I think naturally I will still bring my daughter to the male toilet lah. But I will obviously try to macam tutup cover mata dia and masukkan cubicle, settle everything, then quickly wash hands. Masuk toilet tutup mata lah. I mean entering the toilet okay. Tutup mata. Kau sama lah. Aku akan buka baju aku, masukkan kepala dia. Jalan. Ni serius betul. Betul lah. Okay, serius lah. Jadi kena pakai baju besar. Kalau pakai slim fit tak boleh tau. Tak bernapas tau. Kau pun sama lah. I mean pada aku macam yalah, aku ngadam memang masuk female toilet lah. Kalau aku ngadam masuk female toilet lain story lah. Let's say you have a daughter lah, will you macam I guess it depends. Tanpa Adam dia masuk female toilet. I guess it depends lah. Because that video I remember it was like a gas station punya tempat. So it wasn't crowded. Kosong. Kalau aku ada growing daughter 6-7 years old and nak ajar dia untuk pakai toilet sendiri, I would, kalau toilet tu kosong, I would accompany her to the female toilet lah. Then I would, kalau apa orang complain ke apa, then aku just cakap, I'm just accompany my daughter apa, not doing anything. Tak, di situasi tak kosong, ada orang. Dan aku, siapa di dalam, aku di luar. Aku rasa macam there's a difference in culture lah. Because banyak orang macam defended the guy. He was right to bring the daughters to the female toilet. But
pada like for us in Singapore, we wouldn't do that, right? I mean, I wouldn't do it lah. Singapore is male toilet lah. Betul kan? Yeah, male toilet. What It's about our culture, I think. If the mother bring the apa ni, the male child. Depends lah, the mother look like Depend juga tau deh. Depend juga, Ni pun depend the father juga. Aku look like tau. Kalau aku masuk, maybe tak, maybe kena. Kalau maybe kau masuk, maybe tak, maybe okay. Tak ada tau, danger. Kalau mother with a son So we follow the gender of the elder person. I think so. I think that's the right way. Gender of the elder. Yalah. So the mother will bring kids the don't know what. So the mother will bring the son to the family toilet lah. Mampus je kalau masuk boys But again lah, it depends on the so how old are we talking about? Macam what is the maximum age ni for the son to follow the puberty to the mom to the Basically, family toilet? puberty age. Yeah, the son don't know how to go toilet by himself lah. Mesti kecil lagi lah. Kecil lah. Okay. Yeah, so korang agree lah. I mean, in terms of Singapore dengan US, just macam lain sikit lah. Culture dia, culture Culture lain. lain. Yeah. Uganda lagi lain tu Don. Udah lain. InsyaAllah. Macam mana? Free for all. Macam mana? Let's say kalau anak lelaki, mak dia perempuan, nak pergi toilet. Mak masih perempuan. Mak masih perempuan lah ada. Kau dah kenapa? So diorang kena pergi die. Diorang kena pergi toilet budak. Yang kat dalam tu kena stop whatever they are doing. Diorang ada code word. Libat. Kita mana ada perempuan masuk. Diorang kena freeze tau. Ada tim macam ni. Cerita apa ni? Stop. Diorang tak boleh tengok each other tu. Siapa kencing gini tu kira dia nak lari tau. Tak boleh lari. Dah lah. Bodoh dah. Dah. Okay, kita lanjutkan lah. Korang nak tak hantar je lah. Kita ada kiriman daripada General Mbappe. Ui. Title dia korangnya WC coverage memang padu. Ui. Terima kasih. Bekap lah. Sila ceritakan cerita dia macam gini. Okay. Thanks Biar Betul Podcast. Serious salute to you guys for the solid World Cup coverage from start to finish. Every episode memang short to listen, full of passion, banter and good football discussion. Macam watching bola with the boys. Cuma tak best is some episodes were released too late after the game is played. Also, one suggestion is to discuss the tactical aspects of the game. Keep up the good work and wishing the whole team all the best. Hope can continue with more football content and bigger things coming your way. Respect. Thank you very much. Terima kasih. Amin. Thank you. Amin. Thank you to General Mbappe. Thank you. I think we did give suggestion and discuss about tactical aspect juga. Kita ada juga, tapi not really that deep dive lah. Ya, tapi as much as you enjoy, kita memang enjoy juga World Cup punya coverage. InsyaAllah kita next 4 years lah kita dapat jumpa kan every 4 years je kita punya football content lah. I think we can do a Premier League preview lah, one episode. Okay, but bila start August lah. nak masuk FPL lah. Kau tak ada FPL ke? Dia dah buat. Kau nak masuk lah? Kau tak ke? Kau masuk juga apa? Yalah, biar sekejap je. Yeah, so we can do a preview lah of the season. Apa who we predict to be, you know, the biggest. Vini masuk. Vini tak lah, tak jadi lah kan. Tadi dia cakap Ciao Romano, Fabrizio Romano dah cakap Bruno G datang Aston. Bruno G. Fabio dah cakap. Dah. Here we go. 70 million. Vini tak ada kan? Vini belum. Nanti mungkin episod ni release Vini dah masuk. Tak lah. Salah tak nak batal balik? Salah Salah bagi. Turkish Tapi AFTV kat Uganda kan? Kenapa dia cakap? Ini satu apa nama dia Segways. Segway. Ya apa? Kan suka. Mungkin kita can say a bit about the ASEAN Cup sikit, just to satisfy dia punya football hunger lah. ASEAN Cup, Hyundai Cup. Ya. Friday ni Singapore dengan Indonesia dah sold out tau. What's the latest result? Singapore test element apa nama dia? Test element. Test element. Timor Leste. Timor Leste lawan siapa? Singapore. Apa what's the score? 2-0. Singapore. Singapore menang 2.
Aku Draw ada satu. suspect Draw satu. yang Singapore ni can make it. And starting dia mungkin tak begitu gitu. Relax lah, pelan-pelan, chill. Macam Spain. Aku buat cakap dia macam Spain. Starting first game je dah kena rabak asal dia pasal dia lawan Cape Verde dah. Ni aku dah buat kan. macam apa nama dia? Deja vu. Vietnam is the current champion kan. Yes. And Singapore dah draw orang. So dengan Indonesia should expect a win lah Home lagi tau. Arwin Dawson. Aku rasa kan Singapore macam kurang sengat dia kat depan tau. Belum lagi. Sengat dia nak kena pump bila dah nak. Ada Ajib lah. Ya, ajib. Aku suspect ini semua mentality football ataupun sports. Bila dah nak makin dekat dengan pengakhiran ataupun knockout based system, lagi automatically diorang jadi lagi hebat lah. Yeah. So aku rasa Singapore lawan Indonesia maybe draw because that's how I feel Singapore will be playing a bit more defensive. I think Singapore will go far, but I don't think we will win. I think maybe we will be finalist or semi-finalist, third, fourth place maybe. Third. Macam England lah aku tengok. Macam England Aku pun harap they can go to the final lah. Yeah. Aku agak diorang boleh masuk final lah. But I expect them to win lah against Indonesia. Indonesia At least 1-0 or 2-1 kind of shit lah. Singapore dah ada lebih semangat lagi pasal diorang punya next jersey Adidas. Sekarang masih FBT. Dah keluar FBT Dah keluar. Yang away punya not bad lah. Ya. Yang biru ni lawa. Slim fit lah tak mahu. Kalau tak ada apa-apa nak ulas? Ulas. Rasa Singapore kalah dengan Thailand. Semi-final. In the final. Semi-final. Dia akan jumpa Thailand Aku rasa. Singapore jumpa Thailand mungkin susah lah. Tak ada third and fourth ni? Ada? Tak ada. 5 and 6 tak ada. Kita teruskan dengan kiriman seterusnya. lagi. Kiriman daripada Sul. Macam familiar. Ini kiriman kedua lah. This is our returning punya kiriman. Ya. Title dia Anti-Zombie Weapon. Oi. Ceritanya berbunyi begini. Salam brother biar betul. Terima kasih bacakan main kiriman pasal First 11 team. Now aku nak brother imagine that brother dekat dalam studio baru. Habis podcast korang semua nak balik. Tiba-tiba korang dengar bising luar koridor. Dan korang pun pergi tengok. Sekali ada banyak zombies. Banyak zombies korang nampak. Apa korang buat dulu? And aku nak korang build your customized weapon yang ada dalam studio. Boleh jadi weapon to survive and escape to your vehicle. Terima kasih. Bacakan lagi. Dia kasih salute 1, 2, 3, 4 salute. Dan dia kasih kiss 4 kiss. Untuk kita lah. Salute and kiss. Macam mana ni kalau kiss dengan salute? Tak boleh nanti bakteria. Ya, kena siapkan watermelon. Bukan, wet tissue. Harassment. Ya. Watermelon. Tapi kalau daripada Sul, Kita take the kiss. kita take the kiss and salute. Ya. Okay, actually Sul. Oi, banyak Fast game Nak cakap fast game pun because the thing is kan, one thing that dia tak tahu, kita pernah keluar out of this studio and nampak zombie. 2 zombie. 2. Kau ingat tak ada zombie? Zombie tu tengok kau dia macam zombie terus jadi. dekat sebelah kereta. Sebelah kereta. Ya. So kita dah pernah nampak lah. Ya, satu zombie betina lah. Satu zombie lelaki lah. Ya. Dia dah nampak dia orang immediately jadi zombie lah. And zombie tu tak lari berapa jauh lah. Ya. Diorang lari daripada kita. Diorang bukan attack kita. Mungkin diorang ingat kita zombie. Ui. Tu plot twist lah. Itu lah. Actually sebenarnya kita yang zombie. Ya. Okay. Let's jawab dia punya ni lah. Apa dia cakap? Apa lah buat kalau kat luar ada zombie banyak-banyak. First kali korang simple lah. Kita tak pakai banyak weapon lah. Aku akan keluarkan roadcaster ni. Okay. Aku akan connect to a speaker system. Okay. Dan bila dah connect to speaker system, aku akan kasih mic. Satu je cukup mic. Siapa aku kasih mic? Dan. Oh ya, kenapa? Kasih Dan buat joke dia.
Boleh mati. Dan je Zombie boleh mati. Let's say Dan kasih joke, Dan dengan dua mic, Dan dengan Zombie touch lari. Let's say Dan cakap ni apa-apa zombie 6. Terus touch akan cakap Cahunam. Satu zombie mati. Kasih banyak joke, lepas tu tembak lagi. Lepas tu lagi berbual. Lepas tu touch akan cakap spoiler alert. Apa-apa korang cakap je. Korang cakap kau is your game. Kalau lepas tu pam. Dah banyak zombie dah mati. Tapi zombie kena pakai headphone. Kau tak dengar. Kau yang tak dengar apa aku cakap tadi. Aku tempeleng kau. bawa Connect roadcaster to speaker system. Roadcaster boleh? Boleh lah. Output. Dia ni Haider, kerja kau simple. Angkat poster. Kita kena ada kat background ni. Kerja aku simple bagus. Yes. Jadi orang tak tahu ini siapa dah bunuh zombie. Siapa? Ni. Ya betul. Ini Boleh. bangga Boleh mati. Ini yang dah bunuh zombie. Pakai apa? Pakai roadcaster ni. Lepas tu kan simple. Aku tetap akan connect aku pay phone. Kasih dengar ni lagu. Dah habis lagi juga. Apa zombie-zombie tu akan buat? Betul tak? Joget. Bila diorang dah joget, diorang akan bawa diri diorang tau. Dah makin distant tau. Dah sampai distant. Diorang dah jaga distant. Sampai kat tu 2 zombie. Diorang nak masuk bilik. Ramai masuk bilik parking. Settle. Ramai masuk. Dah kosong. Berapa banyak zombie ni ada? Dia tak tunjuk lah. Tak tunjuk Nanti Sul minta kiriman lagi lah. Sul kau bilang dia sikit berapa banyak zombie kau nak. Ya, gitu je lah. Simple lah. Kau? Aku dari bilik ni Oh. simple lah. Aku naik tingkat 3. Aku cari Al-Quran. Macam kau tu tingkat 3 dah Al-Quran. Cari. Aku cari dulu. Asal tak tingkat 2? Sebab aku tak nak naik. Aku sampai atas dulu sebab ada lift. Jadi turun senang sampai bawah. Jadi bila kau naik lift aku nak spoiler alert. Spoiler alert. Bila kau naik lift ni, kau akan jumpa kat dalam siapa? Touch. Dia nak turun bawah. Aku dah kat luar dah. Itu aku punya pelindung. 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 Ada So aku turun bawah masuk bilik. Hmm. Ada 2 pokok. Ni untuk aku camouflage. Jadi aku bawa 2 pokok tu dengan Al-Quran. So aku jalan, dia cakap nak menuju ke kereta. Aku sembunyi-sembunyi. Kalau dah zombie dah dekat, aku tunjuk tu Al-Quran. Terbakar. Tak boleh kita apa dia dah pakai Al-Quran. Dah main Al-Quran dah tak boleh sah. Dah. Silakan. kau menang kan? Dah tak boleh lagi. Semua tak boleh fight dah. Dah Sul tak boleh lah. Tak boleh fight. Kau gitu je lah. Pasal siap kan. Competent. Aku it depends. Ni macam ni zombie ni. Kau nak kena nak aim balik. Kau nak kena bilang aku ni macam Walking Dead punya zombie yang masa dia macam slow gila. Kalau dia slow gila jalan je. Ke dia macam World War Z punya zombie. Masa boleh lari punya. World War Z dia kasih. So tak boleh lah kena tunggu Sul cakap. Okay ni kasih dua-dua. Kalau World War Z macam mana? Kalau World War Z aku duduk dalam bilik ni je. Habis lah. Aku makan yang puff kau bawa tu. Aku survive lah. Aku harapkan korang clear lah untuk aku lah. Memang gitulah kau. Itu je lah kerja aku. Senang apa. Kau pattern lah. Okay. Ramai yang tak tahu yang zombie ni dia tak takut air ataupun galik ke apa ke. Dia tak believe in all this superstition lah. Al-Quran takut. Macam tadi cakap Al-Quran je tadi. Tak. So Takut Tak. dia dah main agama. Tak boleh. Okay, so zombie ni dia kena attack dia punya central nervous system lah. Ya. CNS. Kat mana tu? Kat otak dia. Nervous system. So the best way to fight a zombie is to shoot them in the face. Headshot lah. Headshot. So aku will have tembak lah. Tembak aku yang macam yang Terminator punya. Tak, kita nak kena pakai benda dalam bilik. Weapon semua kat dalam bilik lah. Daripada sini apa yang kita boleh tembak tadi kau dah pakai tembak ni. Kau buat cemong tembak. Cemong. Attack kan kau. Cemong boleh tolong Kucing kita boleh tolong kita Betul.
Okay, engkau perlu masa? Tak, Simon dah jadi zombie dah. Okay, aku nak join force dengan Dan. Dia dah main agama kan. Aku nak tolong dia. Dia perlu lagi satu benda untuk because dia dah main agama apa. Jadi dia perlu satu equipment ni, Islami be equipment. Dan dia akan minta tolong, bukan aku, dia akan minta tolong kau untuk ambilkan tasbih. Tasbih hijau kecil. Kau kena ambil tau. Kena ambil. Dan sebelum kau hantar, kau ambil gambar pakai seluar pendek dengan tasbih tu. Okay, aku dah tahu weapon apa. Okay. Ramai yang tak tahu yang sebenarnya kita ada a lightsaber. Aku angkat ni lightsaber, aku siong. Settle bunuh lah. pedang, settle. Tapi kalau ramai sangat, then aku ambil Dan letak Al-Quran dia. Aku pangkar. Angka pula bantah. Tapi kalau assume ni Walking Dead punya ke Wazim ni? Tapi kalau danger juga tau. Asal? Kau kalau swing doang, dorang punya darah kena kat kau dah jadi zombie. Sekarang kita nak elak. Kau dah tak boleh tumpang kau balik. Alamak. Sorry, kau kena balik sendiri. Oh, kena darah ni jadi zombie Ya, ini World War, ini Walking Dead punya. Tapi pasal aku mamak, aku jadi zombie. Gini lah, kita perlukan idea juga. Jadi boleh tembak. Masa zombie siap. Zombie lah. Dia punya joke boleh mati juga zombie. Boleh. Jadi kita tiga. Dah, jadi biar betul lah cukup dah. Okay. Terima kasih Su. Terima kasih. Dah habis Ada lagi cakap? Tak ada. Kalau nak habiskan. Habiskan dah. Okay, terima kasih kepada Sul dan juga General Mbappe. Thank you for your kiriman. Kalau korang semua ada benda-benda nak hantar, pergi kat kita punya IG ataupun TikTok biar betul. Dekat atas ada forma. Dekat link. Alamak, aku dah salah. Dekat atas ada link. Picture tu link will bring you to a Google form. You when you go to the Google form, title Wahai BBC, dekat atas ada apa aku ni. Korang isikan nama, tajuk dengan kandungan. Nama boleh nama sembarang, title apa-apa nak kasih, and then kandungan korang kita akan bacakan insyaAllah on our episode. And jangan takut, kita tak akan tahu korang siapa, because kita tak boleh trace korang punya nama ni semua. It won't link to your email or phone number. And don't worry, we won't know who you are because your identity is our security. Hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik geram, ada tetamu khas, ada jita seram. Jangan kau bertelur, jadilah betoler. Pendengar kita